Terima kasih Datuk Pengerusi. Mengenai maksud B44 ini, mengenai dengan Aswara ini, saya juga ada rasa kebimbangan, iaitu bahawa Aswara ini nanti dia tidak memenuhi dengan apa yang sudah pernah kita luluskan satu akta mengenai dengan warisan. Kerana apa yang saya masih ingat, makna warisan itu adalah terlalu luas. Tetapi kalau kita perhatikan kepada program-program ijazah yang disediakan oleh Aswara ini, timbullah seperti mana yang disebut oleh Kubang Krian tadi, iaitu lebih banyak menumpu kepada bidang tari menari dan lakonan. Jadi itu yang dibimbangkan, dan akhirnya kita menyempitkan tujuan penubuhan kementerian ini, yang mana kalau asalnya ialah untuk ikut kepada apa yang dimaksudkan kepada Ministry of Heritage yang ada di United Kingdom. Maka sebab itulah kita melihat segala artifak-artifak yang menjadi warisan itu juga menjadi perkiraan. Dan ini yang sebenarnya yang sepatutnya kursus yang diutamakan oleh Aswara ini, iaitu bagaimana kita melahirkan pelajar yang faham bagaimana untuk menyimpan, mencari dokumentasi yang penting mengenai sejarah dan warisan negara kita, termasuklah bangunan-bangunan kita yang sering dirobohkan sesuka hati dan tidak ada usaha untuk mempertahankan walaupun akta itu sudah pun diluluskan. Jadi oleh kerana itulah saya harap Aswara ini sebenarnya sebelum menyimpang jauh, maka kursus-kursus yang disediakan itu haruslah difokuskan dan diperbetulkan terlebih dahulu. Itu pun kalau nak menyentuh tentang program-program ijazah yang ada disediakan di Aswara ini, saya tidak tahulah. Kalau kita lihat pelakon-pelakon drama kita, kadang-kadang kita pun rasa macam tak seronok, meluat penada tengok pelakon di negara kita bila tengok drama TV dan sebagainya. Jadi apakah itu kualiti yang kita mahukan? Apatah lagi kita hari ini menyambut Hari Seniman. Ya, kadang-kadang kita terlupa kualiti yang ada pada seniman-seniman yang lalu. Lebih baik mereka ini dipanggil balik masuk bertugas sebagai guru pendidik di Aswara ini. Sebab kita pun lihat kadang-kadang kehidupan para seniman kita yang banyak menyumbang ni seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dan dilupakan oleh masyarakat. Tuan Yang Dipertua, mengenai dengan Aswara ini juga, oleh kerana antara kursus yang disediakan ialah mengenai dengan teater, saya harap mereka ini, Aswara ini, selain daripada menyediakan pelajar dalam program ini, dia juga harus menyediakan teater-teater muzika yang berbentuk sejarah, patriotisme, nasionalisme, seperti mana muzika Dato' On sebagai contohnya. Kalau dipersembahkan kepada anak-anak muda, ya, maka dia dapat menanam semangat kecintaan kepada negara, patriotisme, dan banyak lagi teater-teater yang boleh dibuat, ya, dicipta oleh Aswara ini. Janganlah macam cerita Puteri Gunung Ledang tu, yang saya rasa tak ada membawa kesan apa pun, tak ada kena mengena. Jadi kalau boleh banyakkan teater muzika Dato' On ke, muzika Tun Mahathir ke, ya, muzika Tengku Abdul Rahman ke, ataupun muzika Tan Cheng Lock ke, ya, ini banyak membawa kesan kepahaman pada sejarah, sebab ini warisan. Ini yang sebenarnya kita maksudkan sebagai warisan yang kita perbahaskan. Sebab itu jangan lari daripada fokus ini. Akhirnya nanti tari menari, kemudian lakonan. Saya tertengok sekejap, bukan nak tertengok sekejap yang citra warna tu. Apa-apa tarian tak, saya pun tak faham, bercampur aduk, ya. Dan tak ada pun menggambarkan kesenian kita yang asli. Bolehkah Tuan Datuk Pengerusi, ya, Zafin tu dah jadi macam Bollywood saya tengok. Tak ada kena mengena. Itu saya kata dirosakkan. Dan ini peranan Aswara sebenarnya. Aswara ini iaitu jangan lari daripada konsep asas kenapa kita menubuhkan kementerian, dan jangan lari daripada pengertian warisan yang kita telah pun luluskan. Terima kasih Datuk Pengerusi.